Okey, ni saya nak jelaskan ni. Orang muda tolong dengar. Sebab ramai orang muda kata, alah nantilah saya pakai produk yang anti-aging ni start mula umur 40 tahun ke atas. Itu adalah satu mitos salah. Sebab apa? Sebenarnya proses penuaan sudah bermula daripada umur 25 tahun. Macam terkejut kan? Sebab apa? Ia melibatkan kolagen. Kolagen ni dah mula menurun start daripada umur 25 tahun. Sebab itu jangan kata orang muda tak perlu lagi bahan-bahan produk-produk yang berkaitan kolagen ni. Dan kenapa kolagen dikaitkan dengan penuaan? Memang benar, kolagen adalah satu bahan semula jadi yang Allah ciptakan yang terbaik, nombor satu yang teratas untuk anti-aging. Okey, bila sebut anti-aging jangan salah faham. Anti penuaan maksudnya tak nak tua. Kita tak boleh lawan penuaan. Cuma kita nak menua mengikut usia. Bukanlah macam umur 40 tapi macam 50. Umur 50 tapi macam 70. Biarlah sesuai dengan umur kita. Macam saya sesuailah umur 40 macam ni. Sesuailah umur 30. Sesuailah umur 20. Jadi saya nak terangkan secara umum apa itu kolagen sebenarnya tuan-puan. Kolagen kita sumbernya daripada ikan. Dan apa tugas kolagen? Baik, tengok muka saya ada bentuk kan. Yang pegang rangka muka, bentuk muka ni rangka tulang. Tapi yang memegang rangka kulit adalah kolagen. Sebab itu dalam kulit kita ada lebih kurang 70% kolagen. Yang pegang kulit tu supaya tak kendur, supaya garis halus tu stabil, supaya eye bag tu tak membengkak. Yang jaga struktur kulit tu kolagen. Memang Allah jadikan kolagen ni secara semula jadi ada dalam kulit kita. Tetapi bila umur kita start 25, 30 kan, faktor-faktor stres, faktor retikel bebas, macam-macam faktor menyebabkan kolagen itu kurang penghasilannya berkali ganda. Sebab itu berbeza ya, ikut wanita ikut lelaki berbeza. Ada orang steady je kulit dia, umur 50 tak kedut lagi. Sebab itu gaya hidup tu penting, cara pemakanan itu penting. Tetapi di tangan saya ni, Choco Collagen yang sangat tinggi dengan kolagen dan kolagen peptide iaitu micro collagen, cepat sangat menyerap ke dalam kulit, ke dalam badan kita dan sebagainya. Dan apabila anda minum dalam tempoh yang konsisten setiap hari kurang-kurangnya 1 sachet. Tapi kalau dapat 2 sachet berganda. Double action. Ambil 3 sachet, triple action. Macam tu. Tapi cukuplah 2 sachet sehari. Kalau bagi saya maksimum double action pun dah bagus sangat. Yang mana insya-Allah kolagen ini akan membantu. Bila kita konsum 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan kita akan nampak ia sangat membantu untuk mengurangkan garis halus sekitar mata, kan? Smile lines, mungkin di bahagian dahi kita boleh nampak perubahan sebab ia daripada dalam. Lepas tu kita boleh nampak juga ia sangat membantu dari segi sagging dekat pipi. Ada orang pipi tu macam jatuh, lepas tu dah urut pun tak jadi. Urut tu memang sangat membantu, tapi kalau tak ada kolagen nak pegang kita punya kulit tu, otot-otot kulit tu, maka urutan pun kurang membantu. Jadi sekarang kita urut lagi, kita pakai skincare yang bagus, yang baik. Lepas tu kita support lagi dengan kolagen. Jadi kulit kita ni kan, kalau boleh dia akan bercakap. Makasihlah bagi kolagen, makasihlah. Sebab apa? Dia tak larat dah nak hasilkan kolagen dalam keadaan ketidakmampuan, keterbatasan kulit itu menghasilkan kolagen kerana faktor umur, kerana faktor radikel bebas. Jadi bila kita minum minuman kolagen, macam kulit tu nak cakap, aku tidak berjuang sendirian lagi. Aku tidak perlu bekerja keras untuk hasilkan kolagen dengan jumlah yang diperlukan. Kerana telah pun minum air Choco Collagen Demaja by Ustazah Asma Harun. Macam itulah kalau boleh kulit tu nak cakap dekat kita. So jangan tangguh lagi untuk kulit bercakap. Silakan anda mencuba Choco Collagen by Ustazah Asma Harun.